Final Piala FA 2025 bakal mempertemukan JDT dan Sabah FC dalam perlawanan yang dijadualkan berlangsung 14 Disember 2025 ini, Ahad, pukul 9 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Aksi berprestij ini bakal disiarkan secara langsung di Astro Arena 2, saluran 802, Astro Arena Bola, saluran 803 dan saluran TV OK, manakala versi Player Cam pula boleh ditonton di Astro Arena Bola 2, saluran 804. Trofi Piala FA yang diperkenalkan 35 tahun lalu sebagai pertandingan kalah mati bagi melengkapkan saingan Liga Semi Pro dan Piala Malaysia, kini terus menjadi pentas epik dengan pertembungan dua pasukan yang membawa sejarah tersendiri. Final kali ini dikatakan seolah siaran ulangan Final Piala FA edisi 1998 yang ketika itu menyaksikan Johor menewaskan Sabah 1-0 di Stadium Likas. Kali ini JDT mara ke pentas akhir untuk kali keempat berturut-turut, manakala Sabah FC kembali ke final selepas penantian 27 tahun sejak final terakhir mereka pada 1998. JDT telah muncul sebagai juara bertahan 3 musim berturut-turut sejak tahun 2022 hingga 2024. Berikut merupakan rekod perlawanan JDT dan Sabah sepanjang Piala FA musim ini. Berikut pula head-to-head antara JDT dan Sabah yang mana 5 perlawanan terakhir mereka menyaksikan JDT menewaskan Sabah FC dalam kesemua 5 perlawanan. Dalam laluan ke final, JDT menewaskan Kuching City FC dengan agregat 4-1 di peringkat separuh akhir. Sabah pula menempuh laluan dramatik di separuh akhir apabila menyingkirkan Selangor FC 5-4 menerusi penentuan penalti selepas terikat 5-5 secara agregat. Mengenai JDT, skuad bimbingan Cisco Munoz itu pada 9 Disember lalu telah terikat 0-0 dengan Shanghai Port FC dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite atau ACLE Zon Timur yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. JDT mendominasi permainan tetapi segala percubaan dan peluang gagal dinoktahkan dengan jaringan ketika itu. Keputusan seri itu menyaksikan JDT kekal dalam kelompok 8 terbaik Zon Timur, berada di tangga ke-6 kumpulan A dengan 8 mata selepas perlawanan. Namun, misi JDT masih getir kerana pertemuan akan datang ialah menentang dua kelab Jepun, Sanfrecce Hiroshima dan Vissel Kobe pada Februari 2026 yang bakal menentukan sama ada mereka akan ke pusingan 16 terbaik. Dua kelab gergasi Jepun itu bukanlah calang-calang kerana Vissel Kobe kini mengungguli kumpulan A dengan 13 mata, manakala Sanfrecce Hiroshima menghuni tangga keempat dengan 9 mata. Pemangku Sultan Johor, TMJ, juga menghangatkan suasana apabila bertitah bercadang mengisytiharkan cuti khas peristiwa pada 15 Disember nanti, sekiranya JDT berjaya mempertahankan kejuaraan Piala FA buat kali keempat berturut-turut. Dalam pada itu, TMJ turut mendedahkan bahawa Cristiano Ronaldo pernah menghantar mesej peribadi menyatakan minat untuk beraksi di Stadium Sultan Ibrahim sekiranya kelabnya Al Nassr mengadakan Jelah Asia, sesuatu yang dianggap sebagai pengiktirafan besar buat JDT. Namun, JDT berdepan tamparan besar apabila TMJ mengesahkan bintang muda negara Arif Aiman Hanapi akan direhatkan selama 3 bulan akibat kecederaan hamstring yang dialaminya ketika aksi menentang Nepal pada 18 November lalu. Ia sekaligus menyebabkan ketiadaan penyertaan Arif Aiman dalam final Piala FA kali ini. TMJ memaklumkan kelab akan memberikan sokongan penuh sepanjang proses pemulihan, termasuk pembodahan bersama pakar ternama Dr. Lempainen Laseh. Ketiadaan Arif dianggap TMJ sangat lama dan menjadi kehilangan besar buat jentera serangan JDT. Dalam skuad JDT, tumpuan pastinya terarah kepada Bergson Da Silva yang sering menjadi watak penting dalam perlawanan-perlawanan besar. Rekodnya dalam aksi penting menjadikan beliau antara pemain yang perlu diberi perhatian oleh Sabah FC. Dalam pada itu, bekas tonggak JDT Farizal Marlias menyatakan persaingan merebut tempat dalam kesebelasan utama kali ini akan menjadi sengit memandangkan setiap pemain pastinya mahu tampil dalam aksi final.
Sementara itu, TMJ mengesahkan JDT akan membawa masuk 3 pemain baharu pada jendela perpindahan kedua musim hadapan. Beralih kepada Sabah FC yang dibimbing jurulatih John Paul de Marigny, skuad ini kembali ke final Piala FA selepas kali terakhir pada 1998. Sabah muncul juara Piala FA 1995 dengan kemenangan 3-1 kepada Pahang yang kemudian membuka jalan mereka ke peringkat Asia melalui Asian Cup Winners' Cup sekitar 1995-1996. Ini final pertama bagi kebanyakan pemain dalam skuad Sabah apabila dibandingkan dengan APEC atau Khairul Fahmi Chehmat yang sudah banyak kejuaraan disertainya. Watak utama dalam pasukan Sabah pastinya adalah Stuart Wilkin yang mempunyai pengalaman dan rekod baik di Stadium Nasional ketika pembabitannya bersama skuad kebangsaan. Sabah FC dijangka membawa gandingan Ajdin Mujahid, Fergus Tierney dan Jafri Firdaus Chiu yang bakal disokong oleh Wilkin dan Daniel Ting untuk menguji kekebalan pertahanan JDT. Serangan Sabah musim ini dilihat setanding Selangor FC dari aspek ketajaman, tetapi cabaran timbul sekiranya Ajdin Mujahid gagal diturunkan memandangkan kecederaan terus menghalang Darren Lock daripada terus beraksi secara kerap. Dalam sainan Liga Super pula, Sabah sekadar catat 2 kemenangan daripada 10 perlawanan dan kini berada di tangga ke-8. Dalam pada itu, sebagai penghargaan kepada pencapaian bersejarah mara ke final selepas 30 tahun, Kerajaan Negeri Sabah menyalurkan insentif RM100,000 kepada Sabah FC pada 10 Disember lalu. Pada masa sama, Sawit Kinabalu pula menyumbang 2,000 tiket percuma kepada penyokong Sabah di Semenanjung untuk memastikan sokongan padu peminat di Bukit Jalil. Sawit Kinabalu juga merupakan penaja atasan Sabah manakala Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Victor Ationg dilantik sebagai pengurus Sabah FC sejak Ogos lalu. Sementara itu, dalam rekod pertemuan terakhir antara Sabah dan JDT, Sabah mengalami kekalahan besar 0-8 kepada JDT pada aksi Liga Super September lalu. Namun dengan status final dan motivasi tinggi, apa sahaja boleh berlaku dalam keputusan perlawanan Ahad ini. Final Piala FA 2025 pastinya turut berlangsung dalam atmosfera sayu selepas pemergian Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pada 5 Disember lalu. Beliau merupakan bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah ketika menjawat timbalan Ketua Menteri Sabah dari 2020 hingga 2023. Pemergian pastinya meninggalkan kesan mendalam buat komuniti bola sepak Sabah. Untuk rekod, Sabah pernah tampil sebagai gergasi Piala FA pada dekad pertama saingan piala ini, memandangkan ketika itu Sabah mara sebanyak 4 kali ke final dalam tempoh 6 tahun. Dengan latar sejarah, momentum semasa dan drama di sebalik tabir yang mengiringi kedua-dua pasukan, final Piala FA ini dijangka menjadi perlawanan menarik untuk ditonton. Semua mata kini tertumpu ke Bukit Jalil untuk menentukan sama ada JDT akan meneruskan dinasti kejuaraan mereka atau Sabah FC bakal menulis semula sejarah selepas 30 tahun.